Kurang ajar. Engkau ingat engkau boleh cakap kurang ajar kami tak ada cakap kurang ajar kat kamu. Kau ingat parlimen apa? Jadi apa yang masalahnya Jelutong? Saya sebagai warga negara Malaysia, saya ingatkan kepada semua. Bukannya kepada sesiapa. Saya anak Malaysia, Jelutong. Dalam ucapan itu, beliau memberi persepsi seolah-olah warga negara Malaysia berbangsa Cina mengibarkan bendera Cina. Itu tidak benar. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Buat kalian semua yang hadir kembali di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Saya mohon dukungannya dari kalian semua untuk subscribe channel ini, agar channel ini makin maju dan berkembang. Dan juga terima kasih buat yang sudah bantu dukung channel ini. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dilancarkan dalam segala urusannya. Pokoknya semua doa-doa terbaik dari saya buat kalian semua yang sudah bantu dukung channel ini. Di video kali ini ada salah satu video dari channelnya yang saya tampilkan di sini. Mari kita kunjungi, kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi. Bagaimana video lengkapnya? Langsung aja kita tonton bareng-bareng video ini. Jadi apa yang masalahnya Jelutong? Saya sebagai warga negara Malaysia, saya ingatkan kepada semua. Bukannya kepada sesiapa. Saya anak Malaysia, Jelutong. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar kamu. Kurang ajar. Engkau ingat engkau boleh cakap kurang ajar kami tak ada cakap kurang ajar kat kamu. Kau ingat parlimen apa? Yang lain sila duduk. Kewarganegaraan adalah anugerah tertinggi bagi setiap yang berjaya mendapat kerakyatan. Kita ingin ingatkan kepada mereka yang mendapat kerakyatan bahawa jangan ada di kalangan mereka terlupa kesetiaan perlulah diberikan sepenuhnya kepada negara ini. Kita tidak mahu selepas mendapat warga negara, ada pula yang berhimpun membawa bendera masing-masing di negara yang kita sayangi ini tanpa mengikut saluran undang-undang negara kita. Mutakhir ini pelbagai langkah yang dibuat oleh kerajaan dalam membendung kegiatan penyeludupan warga asing, pemalsuan pengenalan terkini adalah counter setting. Jelutong dah kacau lah Jelutong. Duduk je lah. Timbalan Speaker. Peraturan mana? 36 6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas apa-apa, ke atas siapa-siapa lain. Dalam ucapan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi, beliau mengatakan bahawa selepas mendapat hak sebagai warga negara, kita tidak boleh membawa bendera negara lain. Kita dengar tadi. Dalam ucapan itu, beliau memberi persepsi seolah-olah warga negara Malaysia berbangsa Cina mengibarkan bendera Cina. Itu tidak benar. Daripada laporan yang kita terima, semua bendera-bendera itu dikibarkan oleh rakyat Cina yang berada di situ semasa majlis tersebut. Ini merupakan satu tindakan yang mengelirukan Dewan dan juga boleh mengapi-apikan sentimen perkauman. Saya minta juga, ia juga merupakan satu kesalahan di bawah perintah ini, apa-apa kenyataan yang boleh menyebabkan perasaan sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain, iaitu perintah Peraturan 36C. Maafkan saya. Ya, Peraturan 36(9)C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuhan di antara satu kaum dengan kaum dalam Malaysia. Kenyataan Yang Berhormat tadi tidak bertanggungjawab. Habis dah tu, panjang dah masa tu. No, saya minta Kuantan menarik balik kenyataan bahawa warga negara Malaysia mengibarkan bendera Cina. Kerana kenyataan yang dibuat tadi adalah janganlah lupakan selepas menjadi warga negara Malaysia, jangan kibarkan bendera negara lain. Jadi peringatan je terima kasih. pun.
Jadi seeloknya saya tidak akan duduk. Ya, saya minta Kuantan tarik balik kenyataan itu. Duduk. Yang berhormat Jelutong Dah cakap duduk dulu. Yang berhormat Jelutong duduk dulu. Tadi Yang berhormat Jelutong membangkitkan peraturan mesyuarat 366 itu tak ada kaitan lah. Tapi yang 36 10C, perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati antara pemusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Saya minta Yang berhormat Kuantan untuk Jelas, saya sejelas sedikit. Jadi saya harap Jelutong duduk daripada awal, pasang telinga daripada awal. Apa yang sebut tadi, kita tidak mahu. Ayat dia jelas saya kata, kita tidak mahu. Kita tidak mahu ini merujuk kepada kita tidak mahulah. Tak ada menyatakan kepada siapa. Jadi boleh sama juga. Sama juga, ia bermaksud bahawa rakyat Malaysia berbangsa Cina mengibarkan saya tidak ada sebut bendera Cina. Itu yang maksudnya. Saya teruskan. Jangan dia utapi ya. Jangan jadi batu api. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar kamu. Yang berhormat Jelutong, sila duduk. Saya teruskan? Boleh? Yang berhormat Kuantan, boleh teruskan? Ulang sekali dari apa yang disebut oleh Yang berhormat Kuantan? Okey. Saya tulis dan saya sebut dalam handset pun ada. Saya cakap kita tidak mahu ayat di hadapan selepas mendapat. Tak kira siapa daripada bangsa. Saya tidak mahu Kuantan kurang ajar. Saya tak. Sila duduk. Cukuplah. Kuantan, sila gulung. Saya sambung. Terima kasih Puan Yang Order. Puan Order. Terima kasih Puan Yang Dipertua. 364 menggunakan perkataan biadab. Kurang ajar. Engkau ingat engkau boleh cakap kurang ajar kami tak boleh cakap kurang ajar kat kamu. Kan ingat parlimen. Yang lain sila duduk. Sila duduk. Saya sambung. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Di bawah Speaker, Kuantan masih lagi belum tarik balik kenyataan tidak mahu warga negara Malaysia mengibarkan bendera Cina. Saya menyambut baik. Saya menyambut baik peningkatan jumlah peruntukan bagi program Sejati Madani. Namun ianya perlu disebar luaskan lagi. Saya juga ingin mengucapkan merakamkan tahniah kepada komuniti Kampung Semangat Kuantan yang telah memilih industri pelancongan iaitu menubuhkan semangat Eco River Tourism. Pakej ini disediakan ialah menyusuri Sungai Jarau sambil menikmati flora dan fauna termasuk burung serta kelip-kelip pada waktu malam. Di sini saya ingin mengajak semua ahli parlimen dan ahli parlimen apabila ke Kuantan datanglah ke tempat tersebut dan minta menteri turun ke lokasi, melihat sendiri dan mencari jalan agar ianya dapat dibantu dan ditambah baik supaya ia terus berkembang maju sebagai salah satu lokasi pelancongan di Kuantan. Puan Yang Dipertua, sedikit lagi. Saya difahamkan. Saya minta Saya difahamkan pelan induk saliran mesra alam Tanjung Lumpur Kuantan telah disiapkan pada tahun 2023, namun sehingga kini projek ini belum lagi dimulakan. Saya ingin mendapatkan kepastian adakah peruntukan projek ini dimasukkan dalam Rolling Plan 5 yang peruntukan pada tahun hadapan. Akhirnya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Majlis Bandaraya Kuantan di atas pencapaian tempat pertama anugerah penarafan bintang PBT bagi kategori Majlis Bandaraya 2024. Semoga anugerah ini meningkatkan lagi motivasi semua warga kerja Majlis Bandaraya Kuantan. Akhirnya tidak sempurna bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak setia terhadap janjinya. Semoga kita semua dirahmati. Sekian, terima kasih. Duduklah Jelutong. Duduk. Yang berhormat Kuantan, saya perlu dengar penjelasan tadi. Kita tidak mahu warga negara Malaysia. Ya. Apa lagi? Nanti saya pusing semula. Dia menok sangat kita kabur sekali lagi.
Rasanya dah selesai dah Puan Yang Pertua kan? Kalau berani ulangi. Kalau berani ulangi. Saya ayat kita tidak mahu di hadapan Tuan itu. Ketua gunakan Jadi 44. peringatan kepada semua. Satu. Tidak kira Kalau kita sesiapa. biarkan Sekian, terima perangai-perangai kasih. ini yang Yang berhormat, ada ikut peraturan mesyuarat atau tidak? Yang berhormat berdiri tanpa kebenaran. Duduk dulu. Saya dengar penjelasan dulu. Yang berhormat Kuantan, apa yang berhormat Kuantan baca tadi? Tak jumpa lagi nota tersebut? Puan Dipertua, kita dah sebut berkali-kali. Jadi macam dia tak dengar. Sebenarnya boleh tengok handset kali ini. Dan kita dah selesai. Ayat di hadapannya kita tidak mahu. Jadi kita tidak mahu apa? Ni, saya nanti sekejap. Mana pergi? Saya pun kena cari macam ni. Ni macam mana? Jadi semua melambatkan masa ni Puan Dipertua. Mau saya ulang tak? Saya masih ingat lagi. Mau saya ulang tak? Yang berhormat Jelutong, saya tunggu penjelasan. Kan? Ya. Boleh tengok handset Puan Yang Dipertua. Yang berhormat Hulu Selangor dan Yang berhormat Jelutong, jangan ganggu Dewan. Kita tidak mahu selepas mendapat warga negara. Jadi ada pula yang berhimpun membawa bendera negara masing-masing. Apakah yang salah di situ? Kita tidak mahu. Merujuk kepada kita tidak mahu. Jadi ini adalah peringatan kepada semua. Tidak terkira, tidak tertakluk kepada seseorang sahaja. Dan Jelutong kena faham sebagai seorang yang bijak dan orang lama. Jadi tak ada kena-mengena dengan sesiapa. Ini adalah peringatan kepada semua. Itu kita kena ingat. Bukannya merujuk kepada siapa-siapa. Jadi apa yang masalahnya Jelutong? Saya sebagai warga negara Malaysia, saya ingatkan kepada semua. Bukannya kepada sesiapa. Saya anak Malaysia, Jelutong. Apa yang jadi masalah? Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Secara tersurat dan tersirat, Kuantan menyatakan bahawa warga negara Malaysia berbangsa Cina Yang berhormat Jelutong, Yang berhormat Kuantan tak sebut mana-mana negara tadi. Saya tak mau bagi masa lagi. Yang berhormat Jelutong boleh semak balik handset dan hantar usul. Nah teman-teman, jadi itu videonya udah kita saksikan. Bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Silahkan juga kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Dan juga selalu saya tidak lupa ya untuk meminta dukungan dari kalian semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi dan juga makin berkembang lagi. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.